Putrajaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim membidas keras dakwaan kononnya pelantikan pemimpin Kina sebagai Menteri Wilayah Persekutuan akan menindas orang Melayu sambil menyifatkan ia sebagai suara sumbang tidak berasas. Menurut beliau, dakwaan sedemikian sengaja dimainkan oleh pihak tertentu untuk mencetuskan ketakutan dan perpecahan kaum. Tak semestinya Menteri Kina dia akan menindas Melayu. Perdana Menteri Melayu, Datuk Bandar Kuala Lumpur Melayu, kita kerja berpasukan dan bantu semua kaum, tegasnya. Anwar berkata demikian pada taklimat bersama ketua-ketua pengarang media tempatan dan antarabangsa di sini ketika mengulas kritikan terhadap pelantikan Hannah Yeoh sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau mengakui menyedari sentimen segelintir pihak yang mendakwa kononnya pelantikan itu menyebabkan orang Melayu terabai. Saya maklum bila kita lantik, ada yang kata Melayu terpinggir dan kuasa diserah kepada Kina. Ini persepsi songsang, katanya. Anwar turut menafikan dakwaan liar bahawa keselamatan masyarakat India kini terancam sehingga tidak berani keluar malam sambil menyifatkan tuduhan itu sebagai melampau dan tidak bertanggungjawab. Ini orang yang tak peduli kestabilan negara. Kita tak urus negara ikut kaum, katanya lagi. Beliau menegaskan Kementerian Strategik seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus diterajui pemimpin Melayu membuktikan kerajaan Madani mengamalkan pendekatan seimbang dan inklusif. Dalam kenyataan sama, Anwar menjelaskan rombakan kabinet dibuat bagi menyuntik tenaga dan nafas baru, termasuk memberi ruang lebih besar kepada tokoh muda bagi mempercepat agenda reformasi negara. Kabinet Madani akan memperhebat reformasi sambil menentang keras naratif durjana yang menghasut perpecahan, perkauman dan pelampau agama, tegasnya. Sumber Malaysia Gazette.